Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Aryan Naufal, Mia Amaira dan Zuyin Hana. Semoga sihat dan ceria selalu bersama keluarga. Seronok berhari raya bersama keluarga. Wow, mesti meriah kan? Sekarang dah masuk bulan Jun. Apa tema kita pada bulan Jun? Tema kita pada bulan Jun kali ini adalah tema haiwan. Subtema haiwan kesayangan saya. Apa haiwan kesayangan adik-adik? Kucing, arnab dan lain-lain yang adik-adik suka. Baiklah, apa aktiviti kita pada minggu ini? Aktiviti kita pada minggu ini adalah nyanyian lagu haiwan kesayangan, iaitu yang bertajuk Anak Kucing Comel. Macam mana kita nak nyanyi? Sebentar lagi kita akan nyanyi bersama-sama. Sebelum itu, mari kita lihat objektif bagi aktiviti pada kali ini. Objektif kita pada kali ini adalah anak-anak dapat menyebut anak kucing comel. Objektif yang kedua adalah anak-anak dapat membuat aktiviti ataupun membuat gerak badan seperti anak kucing. Sama ada membunyikan bunyi anak kucing, miau, miau, atau merangkak seperti anak kucing. Itu sahaja, mudah kan? Baiklah, cara-cara panduan aktivitinya juga amat mudah, iaitu menonton video teacher dan menyebut anak kucing comel serta membuat aktiviti atau gerak badan seperti merangkak seperti anak kucing. Macam mana ya nyanyian lagu anak kucing tu? Mudah saja, iaitu kita menggunakan satu alat muzik ataupun apa saja yang boleh mengeluarkan bunyi. Contohnya ini. Apa ni? Ini adalah rattle. Rattle ni boleh mengeluarkan bunyi. Dengar tak? Macam mana kita nak nyanyi ni? Okey, jom kita nyanyi bersama-sama. Sedia? Lagu Anak Kucing Comel. Sedia? 1, 2, mula. Di mana dia, anak kucing saya? Anak kucing saya yang pandai main bola. Di mana dia, anak kucing saya? Anak kucing saya yang pandai bermanja. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Di mana dia, anak kucing saya? Anak kucing saya yang suka main bola. Di mana dia, anak kucing saya? Anak kucing saya yang pandai bermanja. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Chan Mali Chan,
Tan malisan setipung payung. Habis. Itulah lagu Anak Kucing Comel. Adik-adik mesti boleh menyanyi bersama ibu dan ayah di rumah. Boleh nyanyi juga bersama adik-beradik yang lain. Jangan lupa ya, sebut anak kucing comel dan membuat aktiviti atau gerakan seperti merangkak anak kucing. Miau, miau. Mudah saja aktiviti kita kan? Baiklah, sekiranya adik-adik ingin lebih tahu tentang anak kucing, adik-adik bolehlah menonton video tentang anak kucing. Sampai kita berjumpa lagi. Semoga adik-adik seronok dengan aktiviti nyanyian pada minggu ini. Jangan lupa buat aktiviti bersama keluarga di rumah. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.